Ahem. Dah pun sampai di restoran Ode. Kami parking kat ujung sana tu. Bawah pokok buluh, sejuk sikit. Ini antara juadah untuk sarapan pagi Wow, makanan tengah hari pun dah siap. Keliok. Boleh order melalui QR code. Walaupun ramai orang, tapi servisnya cepat. Tengok tu dah siap. Ni Abang Bahar. Abang Bahar pun join ni. Sobri. Dia order mi soup tapi dia sampai bihun kari. Boleh lah Bihun rebus. bihun rebus. Macam bihun rebus ke. Aku kena lontong hari ni. Lontong. Kedai ni luas hebat apa. Nampak tu. Tersusun dan memang sistematik. Dek kata memang selesa lah. Hampa mai satu bas pun boleh, jangan risau. Mai makan. Aduh, 3 orang hari ni, right? Boleh lah. Kami di restoran Odin. Odin ke Odin je tak lah. O-D-I-N. Odin. Makanan semua dah habis. Tapi nak duduk sembang-sembang lagi, kami order lagi. Tengoklah nanti kami order apa. Kami dah pun nak gerak lah. Masing-masing ada hal lepas ni. So, okey, jumpa lagi. Tengok-tengoklah sama iklan bekam tu. Papa Roger Okey, semua ready. Membahar relax lagi tu. Okey, dah nak gerak. On the bike.